Ini adalah satu bapa yang sangat menarik dalam manga Jepun. Si Tara adalah anak perempuan Muslim yang ditawan oleh tentera Mongol. Sewaktu ditawan, antara ritual yang paling berbeza dialami si Tara adalah kaedah penyembelihan binatang. Orang Mongol memotong perut binatang dengan mereka memutuskan arteri pulmonari. Ini sangat berbezalah dengan kaedah penyembelihan Muslim yang memotong urat-urat penting pada leher binatang. Dan haiwan jadi tak sedar beberapa saat selepas itu dan kemudian dia mati dengan sebab kehilangan darah. Tapi tujuan Mongol potong perut adalah supaya darah itu dia tak keluar daripada binatang. Diorang nak supaya daging haiwan itu ada sebanyak mungkin darah. Tujuan sembelihan halal adalah untuk pastikan darah keluar paling banyak daripada daging. Ini sangat-sangat berbezalah. Kenapa orang Mongol nak ada banyak darah dalam daging? Sebabnya diorang kata diorang suka darah dalam daging sebab sedap. Tak tahulah sedap ke tak. Tapi ini buat kita terfikir. Rupa-rupanya cara sembelihan halal bukanlah satu-satunya cara manusia mendapatkan daging dalam sejarah. Jadi apa rahsia di sebalik pensyariatan penyembelihan halal? Apa kelebihannya berbanding dengan sembelih cara tak halal? Untuk tu rasanya molek kita teroka sekejap lah tentang sejarah dan asal-usul penyembelihan halal. Cara penyembelihan halal ini sebenarnya dah pun disyariatkan 4,000 tahun yang lepas lagi. Tapi peraturan ini diturunkan kepada Bani Israel lah, dipanggil kosher. Bila Tuhan mengharamkan Bani Israel untuk makan darah. Kristian tak sambung hukum kosher ni sebab Paulus mansuhkan bagi penganut-penganut Kristian yang bukan daripada Yahudi. Tapi orang Islam kemudian warisi dan sambung cara penyembelihan agama Samawi ini menerusi penyembelihan halal. Beribu tahun kemudian, halal dengan kosher inilah dua penyembelihan keagamaan yang masih ada dan yang paling utama dalam dunia. Asalnya sememangnya cara penyembelihan ini diamalkan sebab tak ada sebab lain lah, sebab itu adalah tuntutan agama. Selama beribu tahun, Muslim sembelih haiwan dengan cara memotong urat di leher mengeluarkan sebanyak mungkin darah adalah disebabkan Tuhan yang suruh. Cukuplah tu. Tapi sesuatu berlaku pada abad ke-20 yang menyebabkan hukum suruhan Tuhan ini disemak dan dikaji semula secara saintifik dan dapatannya sangat menakjubkan. Video ini dibawakan bersama oleh Korban Ikhlas. Jom kita berkorban bersama Korban Ikhlas. Butiran lanjut pada akhir video. Pada abad ke-20, dunia mula dilanda arus sekular. Agama tak lagi dianggap paling penting dalam kehidupan manusia. Malah projek besar waktu tu adalah untuk mengasingkan amalan agama dari semua urusan dunia, terutama dari pentadbiran kerajaan. Amalan agama dianggap kolot, anti kemajuan, anti sains, malah anti kebaikan. Antara amalan agama yang dianggap zalim dan tak baik untuk kebajikan haiwan adalah penyembelihan halal dan kosher. Jadi selama puluhan tahun, penyembelihan halal dan kosher menjadi kontroversi besar yang dibantah oleh masyarakat sekular. Cara yang terbaik menurut mereka yang paling mengurangkan penderitaan haiwan adalah haiwan tu kena dibuat pengsan ataupun tak sedar dulu. Menerusi proses stunning ataupun pemengsanan ini moden lah. Stunning ni sendiri ada beberapa kaedah. Ada yang guna gas, ada yang guna elektrik dan ada yang ketuk kepala binatang. Hujah mereka kalau binatang ni tak sedar waktu tengah disembelih, maka kuranglah sakit, kurang penderitaan, maka dia lagi bagus, lagi baik, lagi dapat pahala lah kot daripada amalan-amalan penyembelihan agama ritual yang bagi geng-geng sekularis moden ini kejam. Jadi saya dalam video ni tak naklah teroka macam mana diorang kira kesakitan haiwan tu. Macam mana diorang tahu haiwan yang tak sedar lagi kurang sakit. Itu sangat-sangat complicated, kontroversi dan pelik. Tapi satu benda yang kita kena tahu pasal stunning adalah haiwan tu dia boleh mati bukan disebabkan kena sembelih, tapi disebabkan stunning tu sendiri sebelum kena sembelih. Kau pergi zap menatang tu dengan karen atau kau pergi bong kepala dia kuat-kuat, memang boleh buat dia orang matilah sebelum disembelih. Dalam syariat, haiwan yang mati sebelum kena sembelih ini dikira bangkai lah, haram dimakan. Tak kisahlah hang pergi potong leher dia lepas tu. Dalam kaedah
Proses stunning juga ada yang dikategorikan sebagai irreversible, tak boleh patah balik dah. Kiranya kerosakan otak binatang tu dah terlampau teruk sampai dia rosak selama-lamanya, tak akan pulih. Jadi kalau dia belum mati pun dia akan mati tak lama lagi kalau dibiarkan. Jadinya kalau binatang tu boleh dikiokkan disebabkan stunning tu sendiri atau dia dah tak boleh nak dipulihkan selepas tu, tak ke ini sendiri kejam? Bagi geng-geng sekular ni, ya dia mungkin kejam, tapi tak sekejam cara penyembelihan halal yang sangat-sangat visual. Siapa yang biasa tengok korban tahulah benda ni. Darah keluar, lepas tu binatang tu bergerak-gerak pula sambil tunggu mati. Tapi kalau hang current binatang tu dia terus kiok, dia nampak macam lagi tenang mati dalam iman kot. Kita orang Islam sebenarnya boleh faham kenapa masyarakat sekular moden ini boleh rasa sangat terkejut bila mereka tengok proses penyembelihan halal. Sebabnya selepas daripada revolusi industri, proses penghasilan makanan jadi sangat kilang. Anak-anak masyarakat barat jumpa daging di supermarket, dia dah diproses, dah dibungkus dalam plastik, dah jadi nugget bentuk-bentuk yang comel. Proses sebelum daging itu dijual kepada diorang end user, diorang tak nampak. Tersorok jauh di kilang-kilang penyembelihan. Yang mana haiwan-haiwan ini pula diproses secara automatik, bukannya ramai sangat manusia yang kendalikan. Haiwan-haiwan tu dikendalikan mesin untuk menghasilkan beribu-ribu tan daging setiap hari. Jadi bila diorang tengok sendiri macam mana nugget yang comel itu dihasilkan di belakang tabir, diorang rasa sangat terkejut, malah mungkin rasa tertipu. Sebab diorang ingat itu realiti yang tersorok daripada diorang selama ni. Itu yang ramai jadi anti daging. Ini sangat berbeza dengan Hari Raya Korban. Proses macam mana kita boleh dapat makanan yang halal tu, kita semua boleh tengok secara terbuka. Malah kadang-kadang budak-budak umur 4-5 tahun yang paling semangat tengok. Inilah cara Tuhan bagi sumber makanan, sumber rezeki kepada manusia, kakak adik hoi. Disebabkan kita tengok sendiri, maka kita tahu untuk hargai makanan yang kita makan. Daging-daging tu bukan tumbuh ajaib dari tanah. Ia adalah haiwan yang kita korbankan dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Tuhan yang bagi nyawa kepada haiwan-haiwan ni, dan Tuhan yang izinkan mereka untuk dimakan sebagai sumber rezeki. Malah dalam syariat itu sendiri, keseluruhan proses penyembelihan haiwan itu mesti dijalankan dengan kita mengurangkan penderitaan dan kesakitannya. Yang pertama, pisau tu mesti sangat tajam. Yang kedua, kita tak boleh lewatkan penyembelihan, dan kita tak boleh bagilah binatang tu duk tengok kawan dia yang kena sembelih. Dan sebenarnya kan, kalau potongan itu dibuat dengan sangat cantik, haiwan itu biasanya akan hilang kesedaran berbelas saat selepas daripada proses penyembelihan. Bagaimanapun, perkembangan terbaru kajian sains menunjukkan sisi sembelihan halal yang kita tak tahu sebelum ini, dan ini hikmah yang terahsia daripada kita. Ini berkait baliklah dengan kisah awal-awal video ni tadi pasal cara Mongol mendapatkan daging binatang. Rupanya daging sembelihan yang tak ada darah adalah lagi baik dan lagi sihat, lagi berkualiti menurut sains. Dan itulah sebab penjual daging walaupun yang bukan Islam lagi suka daging yang disembelih halal berbanding daging yang tak halal. Daging yang disembelih halal adalah tahan lagi lama dan berkualiti daripada daging yang tak disembelih dengan cara halal. Puncanya sebab darah adalah medium pembiakan bakteria. Sebab dia lembab, bakteria macam Salmonella, Campylobacter, E. coli dan lain-lain lagi mudah membiak pada daging yang berdarah. Jadi itu sebab daging yang berdarah ini lagi cepat busuk dan rosak. Selain bakteria, darah dalam daging juga menyebabkan oksidasi lipid yang merupakan punca daging rosak. Jadi secara objektifnya dan secara saintifiknya, kaedah sembelihan halal ini adalah yang paling baik sebab anda nak paling banyak darah keluar daripada daging. Dengan sesetengah teknik stunning, kalau haiwan tu mati sebelum disembelih, darah tak dapat keluar dengan baik.
sebab dia dah tak bernafas dah lah. Malah sebenarnya otot haiwan tu boleh jadi kejang bila stunning dan ini menyebabkan pendarahan dalaman. Rasanya sakit tu. Makanya kajian demi kajian terkini sememangnya tunjuk bahawa kaedah sembelihan halal adalah yang paling baik untuk memaksimumkan keluarnya darah daripada daging, maka daging yang diperoleh adalah lebih sihat, lebih berkualiti. Cumanya itu taklah bermakna bahawa penyembelihan halal yang berlaku di seluruh dunia sekarang ini tak ada langsung yang guna stunning. Sebenarnya ramai yang guna teknik pemengsanan stunning ni. Tapi ada jenis yang diterimalah, terutamanya kejutan elektrik di kepala haiwan tu sebab dia reversible. Haiwan yang kena kejutan elektrik dia boleh hidup balik, lepas tu boleh main-main dan menari. Syekh Wahbah Zuhaili kata tak ada halangan untuk gunakan apa jua teknik melemahkan pergerakan haiwan dengan cara tak menyeksa haiwan tersebut dan tak membunuhnya sebelum penyembelihan. Makanya berbeza dengan kosher. Kosher langsung tak bagi stunning bang, dia sangat-sangat ketat. Islam terbuka kepada kaedah-kaedah untuk mengurangkan penderitaan haiwan dengan syarat ia tidak melanggar tuntutan syarak. Nabi Muhammad SAW menyebutkan menyembelih haiwan korban adalah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya korban. Jadi tahun ini jom kita laksanakan ibadah korban bersama Korban Ikhlas. Korban Ikhlas sangat berpengalaman menguruskan korban dengan ratusan ribu yang telah memilih mereka selama berbelas tahun merentas pelbagai negara. Korban Ikhlas ini memang sangat dipercayai untuk menguruskan ibadah korban anda, dan anda boleh mendapatkan e-sijil, gambar dan video korban serta notifikasi status korban jika anda berkorban bersama Korban Ikhlas. Kalau anda tak mampu nak berkorban, jangan risau, anda boleh gantikan dengan sedekah korban. Dengan serendah RM30 anda boleh membantu menyumbang kepada ribuan asnaf. Jadi jom kita berkorban atau sedekah korban dengan Korban Ikhlas. Klik pada pautan yang disediakan di bahagian description.